Foto bahagi 2. Dekat sini buat arah mata angin. Okey. Kalau atas apa? Pandai. Okey, apa? Hari ni cikgu ajar cara nak ingat dengan mudah. Okey, semua pusing cikgu. Semua pusing cikgu. Untuk awak nak ingat arah mata angin, jangan lukis lagi tu, lukis apa tu Abbas? Tengok sini. Pusing. Okey, cikgu nak awak ikut cikgu punya rentak. Ulam, timun, sambal, belacan. Apa ulam apa? Ulam, timun, sambal, belacan. Okey, ikut cikgu 1, 2, 3. Ulam, timun, sambal, belacan. Sekali lagi, ulam, timun, sambal, belacan. Kita ikut arah jam. Ulam untuk utara, pandai. Okey. Timur, pandai. Selatan. Okey. Pandai. Bagi tepukan guru untuk masing-masing. Okey. Ingat, arah mata angin, ulam, timun, sambal, belacan. Utara, timur, selatan, barat. Jadi cikgu nak awak lukis ini dekat atas dan belah kanan cikgu nak awak lukis Kepulauan Borneo. Kepulauan Borneo tu apa? Sabah dan Sarawak. Semenanjung. Berapa negeri Semenanjung? Bagi satu dulu. Atas, paling atas sekali. Perlis. Bawah Perlis? Kedah. Bawah Kedah? Pulau Pinang. Bawah Pulau Pinang? Perak. Bawah Perak. Selangor. Okey, bawah Selangor. Negeri Sembilan. Okey, lagi. Bawah Negeri Sembilan. Okey, bagus, pandai. Ya, nak apa? Ada. Awak nak apa? Dah. Tengok di kelas ni. Nanti pukul 4. Okey, mana ni? Melaka. Negeri Sembilan. Melaka. Bawah Melaka apa? Johor. Okey, kita pusing Johor. Atas Johor apa? Pandai. Tepi Pahang. Terengganu, pandai. Atas Terengganu? Selatan. Ada tak negeri yang kita tertinggal? Ada. Sabah Sarawak. Kuala Lumpur. Okey. Wilayah ada 3. Bagi satu apa? Wilayah Persekutuan. WP. Bawah KL tu wilayah persekutuan lah. Okey, bawah wilayah persekutuan. Putrajaya. Bawah lagi? Sabah. Labuan. Jadi cikgu nak awak ingat, senang je nanti. Kalau ada apa-apa, suruh lakat ataupun senaraikan setiap negeri, awak keluarkan, buat peta, keluarkan 2 ini dulu. PKP. Tahu PKP? Ingat dulu PKP. PKP waktu tahun bila? 2020. Ingat 2020. Contoh awak belajar apa tu? Belajar 1. Tentu cikgu belajar 1 berapa tahun? Awak belajar 1 berapa tahun? 7 tahun. Cikgu waktu tu 23. Okey, kalau nak mulakan negeri ingat PKP. Lepas tu PSN. Lepas tu MJ. Ni apa? Faham. NJP, lepas tu TK. Ingat itu je. Ingat singkatan sahaja. Kalau wilayah ingat WP, WPPL. Pandailah awak tulis apa punya awak tulis. Janji ingat ini je. Jadi tugasan kali ni adalah cikgu nak awak lukis namanya. Sini tulis tajuk. Kat atas tu tulis tajuk. Lakaran Peta Malaysia. Okey, tulis kat atas tu lakaran Peta Malaysia. Bahagikan 2. Lukis arah mata angin. 1 Pulau Borneo, 1 Semenanjung. Okey, boleh mula sekarang.